for me as a consumer, I wouldn't buy Zeus in a Bazar Ramadan or Pasar Malam. Apa pula pendapat you bila tengok big brands masuk buka gerai dekat bazar-bazar? I tak tengok brand dia sangat, I tengok harga. RM3 is quite good. You ada belilah? Tak. Kita lagi suka sebab kadang lama kita selalu beli air tu juga. Unless kalau company macam Misu tu, dia orang buka kedai pun dia dah kacau bisnes, local business. Ini kalau dia datang kat ni, itu memang kurang ajar. Tak kisahlah siapa keluar. Kalau memang dia punya dah sedap, orang akan pergi beli juga. Kalau servis dia bagus, orang akan pergi. We talking about service, quality. Pada makcik tak boleh lah. Bagilah peluang. Kalau dia orang yang besar-besar ni masuk, habislah yang tempatan ni. Kesian kat dia orang. There is also wake up call for the peniaga yang jual air balang yang macam mahal semacam tu kan. This is cordial water and ice. Beri peluang lebih kepada rakyat-rakyat tempatan ni, orang biasa ni untuk berniaga di sini. Mereka ni ada orang yang tak selalu dapat berniaga di luar. Peluang mereka untuk menambah pendapatan dan juga menggalakkan mereka menjadi orang peniaga.